Salam, saya Iskandar daripada tanamsri.com. Hari ini saya masih lagi ingin bercerita tentang tanah. Di kawasan ini, selepas daripada 2 bulan saya berkebun, ruang tanah ni dah turun sebanyak 4 inci ataupun 10 cm. Ini kerana bahan-bahan organik yang ada dalam ni telah pun terurai dan telah digunakan oleh tanaman sebelum ini. Jadi apa yang saya buat ialah saya dah clear tanah kawasan ni, iaitu tanaman yang sebelum ini, dan saya akan ganti dengan topsoil yang baru. Jadi ini dia tanah yang akan saya gantikan, topsoil ataupun tanah atas yang kaya dengan bahan organik. Tanah ini juga ada mengandungi agregat yang akan memastikan kawasan yang saya tambur nanti akan menjadi banyak ruang-ruang udara. Jadi tanah ni memang subur. Jadi saya juga gunakan tanah ni, iaitu bahagian yang saya dah ayak. Kita akan dapat seperti sebuk ni. Ini ialah humus, dan saya gunakan humus ni untuk menyemai benih, dan saya dapati ia sangat subur dan benih mudah tumbuh. Terima kasih kerana menonton video ini.